Seorang muda. Kalau dengar orang azan masa ni, tiba-tiba dengar gorgon pun. Jadi kalau duduk melendek tu kena nikot aku. Kena nikot aku. Oh tu macam, oh tu duduk nampak dah. Ada. Tak kosong kan, tak kosong. Ada. Hai guys, Farida here. Pergi ke place yang kedua adalah Farida. So korang hari ni Farida masak lagi ya. Tapi Farida masak ni bukan untuk AI team, tapi untuk orang-orang terdekat lah. So kita nak masak apa? Tada! Kita dah tunjuk dah, Farida dah bagi dah sikit-sikit kan. Tapi tak ada resepi. Sebab benda ni sangat-sangat senang kan. So Farida buat gitu-gitu je, nak bagi dekat orang-orang dekat-dekat sini lah. Tapi kenapa Farida berpakaian macam ni? Sebab sekarang Farida nak pergi main badminton. And lepas je habis siap semua, Farida akan hantar lah. Ataupun sebelum saya main, saya akan hantar. Tapi kalau saya lepas kot, sebab saya habis dalam pukul 6 kempinan tu, saya akan hantar semua untuk beberapa orang lah yang ada. Sebab mungkin dalam tu ada dalam 10 orang lah akan dapat, ataupun kurang pada 10 orang. Sebab mungkin kurang pada 10 orang ataupun lebih pada 10 orang, InsyaAllah lah. Tapi siapa yang dapat saya punya tahu bergedil ni, saya minta maaf kalau ada terkurang rasa ataupun tak sedap itu, pada minta maaf sangat-sangat. So jom korang teman Farida dulu untuk ke badminton. Let's go. Korang rasa siapa yang rasa ni rasa sedap ke tak? Sebab saya sendiri pun tak rasa lagi. Tadi lepas buat kan ada banyak sangat lebih. Bukan banyak sangat lah, kiranya ada sikit lah inti tu lebih. So Farida buat popia bergedil. Popia bergedil lah sebab dia Farida ambil kulit popia yang Farida buat popia carbonara tu, lebih tu pada buat popia bergedil. So korang jom lah, kita nak berbagi dah ke orang. Let's go. Okay korang, so sekarang Farida pun dah settle main badminton. Dan kita nak bagi dekat Kak Dila dulu lah, sebab alang-alang ni Farida masak. So nanti Kak Dila rasa lah. Kalau sedap Kak Dila bagi, kata Farida masak. Kalau tak sedap bukan Farida masak. Okay, selamat tapi saya tak menjual. Aku tak ada apa niat nak menjual betul bergedil. Cuma saja je buat. Okay. Bye. So sekarang kita nak bagi dekat orang-orang yang mungkin kat area sini ataupun tempat lain pula. Let's go. So sekarang Farida tengah on the way nak ke rumah AI team juga. Tadi mula-mula kata tak mau bagi dekat AI team kan. Terus. Tadi mula-mula kata tak mau bagi dekat AI team, tapi sebab saya tak tahu nak cari orang kat mana untuk saya bagi kan. Ini kau kan nak cari macam tempat-tempat Food Panda ke, Grab Food ke kan, tempat-tempat yang mereka selalu berkumpul, boleh nak bagi-bagi kat mereka. Tapi saya tak tahu nak cari kat mana. Nak upload story pun macam dah lewat dah. So saya pun dah on the way ke rumah geng-geng AI team lah. Tapi beberapa orang lah yang dekat-dekat dengan Farida kan. So jom. So korang, saya dah sampai pun dekat rumah ni. Bukan rumah dia pun, tapi dia menumpang. Dah janganlah bagi tahu. Okey, minta maaf. Rupanya Adam beli rumah besar kat sini boleh. Tu nampak tu. Sekarang aku bukan tak punya, dah tak ada duit buat Food Panda aku. Itulah. Tengok punya duit banyak sampai berseret dia punya ni. Aku kulak kali tadi aku dah berseret kereta dia. Tak pernah punya duit banyak ni. Ingat kau punyalah call apa semuanya banyak ni dah. Nak lagi ke? Ada. Okey. Boleh je lagi nak bagi berapa orang? Abang lu berapa orang? Hang daripada mana ni? Kita exercise lah Adam. Kita nak pakai baju size S tu. Tengok cukup kat. Epok lagi. Cukup tak? Berapa orang? Terima kasih dah cukup. Kat sini ada berapa rumah ni, ada 4 orang je. Okey, beres. Okey. Alright. Menyembon je. Okey. Thank you. Alright. Orang hantar kalu tu. Aku berasa malam main dah banjir je. Aduh. Cabut aku ni. Alah dah oi, pergi buanglah skirt tu dah oi. Dah. Okey. Okay korang, so Farida dah settle bagi Kak Adam Nazri. Nampak orang nak pakai kereta mahal, dia pun nak pakai kereta mahal. Tapi tak apalah, dia duit banyak kan. Apa pun jadi kat kereta dia tak kisah. Macam kita lain lah kan. So sekarang Farida on the way ke rumah lagi seorang. Berdekatan juga. So korang pun dah agak-agak rasa benda kan. Let's go. Farida dah sampai dekat rumah lagi seorang. Gone. Wow. Masa? Nak 2 ke nak 1? Nak 1 lah, diet lah. Sebab agak diet. Okay, boleh. Ni yang bagi kat siapa lagi ni? Okay, boleh. Merasa dah. Aku bagi kat Adam Nazri, kat geng editor. Awak rajin hari ni dah? Sebab tak ada konten.
Ni adalah mungkin orang di Elegant ni akan terkejut dengan suara muda. Kalau kita dengar orang azan masa ni tiba-tiba dengar gorgon guna. Aduh. Cantiklah rumah Muna. Aduh. Jom dah riki-riki rumah kat sini. Kan dah nak berumah. Yang tu macam Gon dulu je. Sebab Gon dia duduk rumah landed dah. So mungkinlah lepas ni ada orang terparking kat sini. Jadi kalau duduk rumah landed tu kena nikah terus. Kena nikah terus. Oh tu macam tu duduk nampak dah nampak. Ada. Tak kosong Gon. Ada. Okey lah Gon. Thank you Gon. Thank you dah. Okay. Bye-bye. Pula dah. Bye-bye Gon. Thank you Gon. Alright. Nampak bahagia lah dah hari ni. Macam. Sekarang saya nampak macam ada orang kat sini. Saya rasa saya nak bagi kat dia orang je. Let's go. Sekarang Fadil dah nak keluar dah. And Fadil nak bagi yang lebih ni mungkin dekat security ke. Kan? Tahu bergedil. Berapa orang? Bagi je. Bos ini bagi ya. Terima kasih. You nak? Tak apa. Tahu bergedil. Okay. Orang alhamdulillah saya pun dah settle masuk. Ya Allah buruknya muka aku. Saya pun dah settle masuk dah. Tahu bergedil dan jom korang tengok je lah resepi-resepi yang tak beberapa resepi lah daripada Farida. Okay, let's go. Korang rasa untuk resepi ni Farida akan rebus daging, tapi dalam rebusan daging tu Farida masukkan bawang merah yang dah di blend. Lepas tu kita buatlah kentang. Lepas tu masuklah perasa-perasa. Lepas tu Farida gaul lah dua-dua ni. Masuk lagi perasa. Lepas tu telur ni untuk Farida gaul dengan dia ni lah. Hampa kalau hampa tengok macam ni pun hampa faham je kan cara nak buat dia. Memang cara Farida buat simple sangat-sangat. Lepas tu Farida gunalah sambal arwah mak Farida ni. Sebab sambal ni lebih kat rumah Farida. So memang sedap sangat ke kalau bubuh sambal ni dengan ada pilih-pilih lagi. Dah gaul dah kali. Farida tak bubuh daun bawang. Farida bubuh daun daun tu. Lepas tu Farida gaul lah. Lepas tu goreng. Memang sedap sangat-sangat. Hampa weh. Alhamdulillah Farida buat dalam 30 ke 40 macam tu. 40 ke 50 gitulah, tak tahulah. Tapi banyak lah juga dapat. Cuma Farida bubur dalam bekas tu tak banyak lah. Farida bubur dalam 3 ke 4 pieces, 3 ke 4 pieces, ada yang 2 pieces lah. Terus so banyak ni je lah dapat. So kalau korang nak buat, korang buatlah cara korang. Ni cara Farida. Nampak dia comel dia nampak gemuk-gemuk, gebu-gebu. Lepas tu ni bekas-bekas Farida buat yang tofu lebih tu kan. Ada pasir-pasir yang bungkus bubur sekali. Tada! So korang pun dah tengok dah resepi yang tak seberapa tu. So itu je lah konten Farida. Minta maaf konten kali ni memang sangat-sangat simple. Tapi okey lah kan Farida masak-masak sebab bosan. Lepas tu Farida pun pergi hantar lah kat geng-geng yang terdekat. Tapi dapat beberapa orang je yang terdekat kan. Sebab itulah. Sebab yang lain jauh sangat. Sebelum ni kami pun duduk bersama dengan mereka. Tapi office dah pindah. Kami pun pindah dekat-dekat dengan office. Tapi mereka still tak pindah. Mereka still duduk bersama sana. Tapi kami dah pindah dah duduk bersama sini. So bila dah pindah dah dapat beberapa orang je lah. Sepatutnya ada lagi Kak Sa, ada Manis apa semua. Tapi Farida dah call dah Manis. Tapi Manis ada dekat Sarawak lagi. Dia on the way balik. So tak sempat dah nak bagi kat dia. So korang itulah konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next konten guys. Bye bye. Assalamualaikum.